kursus operasi agensi pelancongan. Topik: memilih tempat tarikan yang sesuai bagi pakej lawatan. Objektif pembelajaran menyatakan asas kepada operasi agensi pelancongan. Pernahkah anda mendengar agensi pelancongan? Apakah peranan agensi pelancongan yang anda ketahui? Bagaimana agensi pelancongan menentukan destinasi dan tarikan pelancong? Jom ketahui sedikit sebanyak tentang destinasi dan tarikan yang terdapat di sekeliling kita. Pemilihan destinasi dan jenis tarikan bagi satu-satu pakej lawatan merupakan elemen terpenting bagi sesebuah agensi pelancongan. Destinasi merujuk kepada lokasi geografi satu-satu tempat yang dilawati oleh pelancong. Tarikan pula merujuk kepada produk atau tumpuan pelancong di destinasi. Agensi pelancongan perlu mengetahui terlebih dahulu destinasi yang ingin dipakejkan serta semua tarikan yang terdapat di situ. Inbound dan outbound adalah dua perkataan yang sering diguna pakai oleh agensi pelancongan di dalam operasi seharian mereka. Inbound merujuk kepada perjalanan masuk pelancong ke dalam sesebuah negara. Outbound pula merujuk kepada perjalanan keluar pelancong ke negara lain. Pada peringkat awal, agensi pelancongan boleh menggunakan peta atlas atau glob untuk menentukan kedudukan asas sesuatu negara yang ingin dimasukkan ke dalam pakej mereka. Negara-negara ini akan dipilih berdasarkan kepada beberapa faktor yang ditetapkan oleh sesebuah agensi pelancongan itu. Bagaimanapun, pengalaman agensi bersama destinasi tersebut tetap menjadi keutamaan di dalam pemilihan ini. Antara faktor pemilihan sesebuah negara destinasi pelancongan adalah permintaan pasaran, potensi keuntungan agensi, keselamatan dan kestabilan, kos dan kemampuan pelancong, accessibility dan kemudahan pengangkutan, visa dan kemasukan pelancong, tarikan yang ditawarkan, kemudahan infrastruktur, budaya dan bahasa, cuaca dan musim. Benua Asia ialah destinasi yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini disebabkan lokasi yang paling hampir dengan negara ini. Banyak penerbangan tersedia. Mudah mendapatkan makanan halal. Benua Afrika pula merupakan benua yang paling kurang mendapat permintaan daripada pelancong negara ini. Ini disebabkan kedudukan fizikal yang jauh, keadaan geopolitik yang tidak menentu. Bagaimanapun, terdapat beberapa buah negara di benua ini yang biasa dilawati oleh rakyat Malaysia, iaitu Mesir, Afrika Selatan dan Maghribi. Di antara kedua-dua benua ini, terdapat juga benua Eropah, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Antartika. Eropah dan Australia kekal menjadi pilihan kedua dan ketiga paling popular dalam kalangan destinasi yang ditawarkan oleh agensi pelancongan di negara ini.
Kesimpulannya, kini kita semua boleh mengetahui destinasi-destinasi pelancongan yang terdapat di seluruh dunia dengan berpandukan peta atau globe. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video-video yang akan datang.